Masalah kita sebenarnya duit tak cukup atau cara kita pegang duit tu yang bermasalah. Ramai orang nak kaya tapi tak sanggup nak tengok duit dia beku. Bila ada 1,000 dalam akaun, rasa macam boleh guna. Bila ada 10,000, lagi kuat rasa nak sentuh tu. Itulah punca sebenarnya. Masalah kewangan bukan tak cukup duit. Masalah dia, kita tak tahan tengok duit tu tak bergerak. Sebab ramai orang simpan dalam akaun biasa tapi akhirnya korek balik. Berbeza bila kita tukar duit tu jadi emas. Bila dah jadi gram, kita dah tak nampak RM. Jadi kita akan nampak lebih berat. Dan peliknya, bila dah jadi emas, kita jadi lebih sabar. Tak rasa nak belanja, rasa nak makin tambah emas tu. Itulah bezanya bila kita simpan duit dengan simpan nilai. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, selalu ulang satu perkara. Kaya ni bukan bila kita dah ada 1 juta. Kaya ni bila harta bertambah, hutang berkurang, tabungan bertambah. Nak dapat semua benda ni, bermula dengan satu perkara, iaitu disiplin dalam menyimpan. Kalau kita tak mampu nak kawal duit dalam bentuk ringgit, mungkin kita terpaksa tukar bentuk simpanan kita. Bukan sebab emas ni ada magic, tapi sebab cara simpanan itu yang membuatkan kita lebih berdisiplin. Bila cara urus duit dah salah, gaji sebesar mana pun tetap akan rasa tak cukup. Dan cuba fikir, masalah kita sebenarnya duit tak cukup atau cara kita pegang duit tu yang bermasalah.